Dalam perjalanan balik dari Singapura, tanpa dirancang kami singgah masuk ke Melaka untuk sambung percutian kami kat sini. Plan kami kat Melaka ni just nak rehat-rehat santai je. Jadi selain berehat kat homestay, aktiviti kita orang kat sini pun lebih kepada yang santai-santai juga. Pemandangan dah lama sebenarnya tak masuk Melaka, jadi jom aku kongsikan apa sebenarnya yang kami lakukan kat Melaka dan lokasi yang sempat kami singgah. Untuk hari pertama ni kami sampai pun dah lewat malam, so badan memang rasa malas nak keluar. Menujulah homestay yang kami duduk ni lengkap dengan peralatan memasak. So apa lagi, kita masak Maggi je lah. Tom yum dengan Maggi goreng. Apakah rasa dia? Mari kita cuba. Kita tengah makan dekat asam pedas daerah kampung. So jom, kita punya makan semua dah siap lah. Tinggal makan saja. Ambil gliding yang putih ni lah. Ni mak dah ambil dah belum? Dah, lagi. Duduk kat dia. Dah. Pahlawan Walk Melaka. Selesai jalan-jalan di Pahlawan Walk Melaka, kami meneruskan perjalanan di sekitar Melaka sampailah kami ternampak satu kawasan ni ramai orang. Rupa-rupanya inilah Pantai Kelebang. Jadi kami singgah nak tengok apa ada kat sini. Kalau dekat dah, masuk rasa. Lama juga kita orang lepak kat sini. Dari siang sampai malam. Siap lumba lari lagi tepi pantai. Sorry. Aduh. Rasa macam dekat pula. Bersebelahan Pantai Kelebang ni terdapat satu taman tema keluarga yang baru dibuka. Apa yang best kat sini adalah terdapat pelbagai jenis ride, permainan carnival, go-kart, kids electric car, bouncy castle, permainan arcade dan macam-macam lagi. Jadi jom kita layan. Apa topi cabut? Jalan belum lagi topi cabut tau.
So kita belakang sekali, tak apa. Kita santai, kita bukan nak race. Santai je, okey? Kita santai, okey? Kita bukan nak race. Panas itu.
Selamat tinggal semua kat. Okey. Terima kasih semua brother-brother ni. Okey. Best. Ayah. Oi. Ayah. Tak orang tu je. Okey, terima kasih. So ni fanfare zaman sekarang. Lebih moden. Fanfare moden. Tengoklah permainan dia. Dekat Rahmah. Hello Summer. Nampak macam tak ada apa-apa kan. Oh tu. Dia buat lah. Nampak. Sabar. Tunjuk tiket tu. Tunjuk tiket. Arash. Mana tiket? Bagi lalang kan. Tutup lalang lah. Baju. Sama kali dengan baju. Sama kali dengan baju Irin. Sama kali. Ready. Bye. Jaga Ain kat belakang lah. Ain kat belakang. Okay, sini sikit. Ini atas tu.
ada bawa air bawa Ara tau. Okey? Ara kecil lagi. Okey, Ara di belakang tau. Dah bawa. Tak boleh nanti abang tu marah. Okey, tekan jalan. Ara pegang ni. Gila. Yang ni baby nak main. Tak faham. Sini nak main. Okey, bawa. Hari berikutnya sebelum balik, kami habiskan masa bersama anak-anak di Zoo Melaka. Zoo Melaka. Ya. Apa yang kita masuk-masuk je marah sangat ni? Siapa ni? Oh, itu yang marah sangat tu. Oh, tu dia. Abang guys. Gerak. Pikot. Makan. Kita dua. Okey, nak pergi makan tu. Ya. Dia nak pergi makan tu. Ui, slide tu. Oh, tu dia lagi. Sedap kan? Sedap lah. Wah, tak bisa. Oh, macam tu cara dia. Punya dia pun malas nak terbang. Itu cara dia naik ke atas. Dan dia sul kata tertulis. So, situ kita boleh letak dalam kereta, boleh dalam bilik kan. Kalau ini dalam bilik boleh peluk. Boleh pegang kan? Ya. Umur dia tu 70-90 tahun ni. Tinggal aku biar dia aktif waktu subuh dan senja. Balik satu kali. Waktu subuh senja mungkin dia berempat kan. Kan dia duduk diam. Mula dari sini kau jalan ke berzebra, zirafah, terus jumpa dengan harimau bintang, harimau putih, lion, buaya, so jumpa chimpanzee semua, gajah, landak, kangaroo, ular sawa, patah balik.
settle tu lah mat dia. Di situ. Rakun. Ayah. Tarina. Oi, rakun. Oh, tengah cuci muka je. Oh. Cuci muka dia tadi kan. Oh, cuci muka ah. Cuci muka ah. Moteknya. Gemuknya. Garang tak? Garang tak? Siapa ni dulu ni? Main dekat bilik ayah aku ni. Gemuknya. Ni. Komennya. Gemuknya. Gemuknya. Makan apa makan? Makan daging. Mesti makan daging. Mau dia bijak kirim tak? Dia tengok sama gemuk dengan aku dia kata. Nama style Rakun. Makan pokok bunga kertas ha? Betul lah. Gemuk makan apa? Oh, kolam dia dah kering. Kolam dia. Rakun. Dia rajin cuci kaki dia eh? Ambil pula satu hal. Dia asyik cuci kaki je. Ya, Bersih tadi ni. dia nak basuh cuci. Kan dia nak cuci kaki sana kantor pula. Jom kita tengok last show. Ada last show kat sini untuk hari ni. Nak tengok show apa kan? Burung eh? Mari. Kami turut memberikan penghormatan ini. Dalam ini adalah dan guru ini adalah Muhammad Jemun. Bila sebagai direksi ayah, guru itu sebagai kini. Tak boleh main gambar je. Di mana? Mama, ada siapa? Oh, tinggi selepas tu. Cinta. Oh, tempoh penting 440 hari. Burung unta. Mata merah ha? Oh, tu cantik. Besar ni burung ni. Mana orang boleh naik burung ni eh? Dia kuat kaki dia. Tulang dia kuat tu kita ni. Dia lari laju Ni dia kecil lah ni. Telur dia kita boleh makan. Telur dia, sebiji telur dia sebenarnya ni 4 biji telur ayam. Ya. Besarnya ayam ni. Ayam ni. Jom. Wajib tunjuk. Harimau kumbang. Tunjuk ya, Fat. Fat tunjuk dah. Mana dah? Tu warna hitam. Warna hitam. Mana? Wah, tu. Tak payah. Ni cak. Mana? Oh, ni dia tu. Oh my god. Ni
Sana pula. Mana? Oh, tu ah. Harimau. Harimau. Oh, kaki dia tu. Besar tak kucing tu? Harimau. Kucing tu besar kan? Harimau. Ya tu harimau. Tak dapat makan ke ni? Dia lapar. Ya. Dia marah. Boleh. Dia pusing tempat sama. Oi. Oh, dia bunyi lah. Oh. Oh tu. Oh, bunyi dia. Oh. Weh. Dia buat gila hidung tu. Kalau dia minyak. Mau dia buat sini tu. Bunyi lah sekali nak dengar. Harimau dia buat lidah tadi. Ayah. Datuk Harimau bunyi lah sekali. Ayah dia buat lidah tadi. Bunyi au. Tadi bunyi tak bunyi. Oh, bunyi tak berhenti. Mana au tu? Kakak. Oh, patutlah kedai sebelah. Oh, tu dia bunyi lah. Bunyi macam pakai mic tau. Kat dalam hutan kalau dengar bunyi tu, bunyi harimau. First time dengar bunyi. Oh, tak ya. Oh. Bunyi besar. Dia macam bunyi. Jom kita teruskan perjalanan. Buat apa kayu? Nak pukul siapa? Harimau. Pukul harimau. Kan jangan. Harimau takut ke? Harimau takut. Alah, tapi cakap kayu kecil tu harimau tendang je. Ni kan besar. Ya. Boleh lah kalau harimau tengok arah pegang kayu tu, harimau lari lah. Dia lari. Ya. Lari tuk. Uish. Kul. Pukul. Jom. Jangan pukul lah. Tu. Tu. Tu datang. Tu datang tu. Tu datang dah. Oh, datang tu. Kau bawa. Apa dengar? Wai. Apa dia? Akhirnya kita jumpa Wai datang kat sini. Dia jumpa. Asal suruh. Ni mak suruh ni mak. Comel weh. Tahu dia berenang nampak? Ha tu, nampak? Dia mana berenang nampak? Gambar. Dia masuk kelas ni. Dia tak payah masuk kelas mungkin ni. Dia tak payah masuk kelas ni. Tak payah ke coach. Merak biru. Cantik tak? Nah, sebelah tu ada merak putih. Berapa orang? RM2. RM2. Tu dia. Sama. Kan? Dia dekat atas tu mata dia kuning Bukan bulu dia, mata dia. Ini banyak terdapat dekat Asia Tenggara, di sebelah Thailand. Jangkaian dia boleh duduk selama 3 Besar pandai. Kan dia tu tanya saya sama lah. Ni lah. Baru dia bawa pandan. Susah kan? Poin tu cakap apa? Kakak. Telinga goyang. Ya. Cemilan banget. Tak. Kan, betul kan? Mana? Oh tu, betul. Ada kan? Fai kecil lah. Seronoknya. Itu orang hutan lah. Itu Oh.
Tangan dia kuat. Kekuatan tangan dia 5 kali ganda kekuatan tangan kita. Saya dah rakam, saya dah panggil dia tadi sudah datang. Hei, Mai sini last buat show. Takkan nak balik dah. Orang hutan. Oh, garu kaki-kaki. Sakit kaki lah kata, malas aku. Wah, hutan. Wah, hutan. Atas sikit kot. Hei. Macam mana boleh terlepas? Macam mana terlepas? Ya. Ui. Ini tengok belakang lagi banyak. Ya. Ya. Malas aku nak kawan. Bila filem terbaru bila? Filem terbaru. Bila keluar filem baru? Tak ada ke yang latest punya? Alah. Orang tanya kau tak tahu je. Kan dia sampai naik safari Pokok ni sedap lah buat bodoh atas tu lah. Kan? Oh tu, baru sebut gajah kan? Gajah dah. Bagi makan kami bagi dia satu-satu. Nak bagi tu boleh basuh tangan dekat belakang. Nak bagi dia macam ni boleh, letak kat tempat tangan pun boleh. Siapa nak bagi makan boleh tekan. Ayah makan. Okey. Bagi satu-satu pun boleh. Boleh tu. Bagi satu-satu pun boleh. Pecah apa nak bagi makan? Ha? Ya apa? Cepat. Aidil. Nak bagi makan lagi. Kita nak naik yang gajah dah. Ha, Makan ini. rasa je lah. No. Bagi dia masuk kan. Ha. Masuk abang. Oh dia sedut lah macam vacuum. Sejut. Lagi dah. Dia macam vacuum. Masuk lagi. Ada lagi ada gajah. Nanti dia bunyi. Ha, letak dia elok. Kena mati. Apa kisah ayam ni? Ha tu, Aras bagi cepat tu. Dia minta tu. Zana yang tu. takut lah. Vacuum dia sedut. Ha, cepat Aras. Jangan balik macam tu. Aku tak tahu mana. Oh dia pegang situ tu dia buah mulut dia. Ha bagilah. Ha pandai. Masuk cepat dah. Kita dah berani lah. Aras bagi cepat Aras bagi. Jangan balik kat bawah ni, balik kat atas, bagi kat atas je. Jangan ambil kat atas Bagi satu-satu. dekat atas satu-satu. Atas gini je. Kalau tak tentu je ambil. Cikgu. Pula. Aras. Sampai tak sini? Ha, bagi cepat. Ha. Cepat. Lagi. Kau nak bagi tangan. Wah. Belah bodoh ni tak pasal. Oi, buang tu. Ha, burung hantu cari kafan. Bagi kat situ. Kok cari kafan? Cari kafan? Kenapa cari kafan? Maju. Ikut maju. Ya betul. Ha. Oh, situ dia. Betul tak? Kau selalu buat kerja dekat jam lonceng. Makin nak basuh dah pakai kasut. Mama. Kita basuh kasut tu juga mama. Monyet. Si monyet. Tommy. Aduh. Ada monyet. Macam bot. Hai monyet kita. Hai monyet. Comelnya kita. Macam comel. Kacang tadi habis ya? Satu tadi kacang. Kau bagi dah tahu lah. Kita bodoh seorang yang main nak tempat. Mana botol susu? Kacang tadi habis ya? Tak ada. Kacang habis. Salam. Dia orang salam yang tu. Dah IDP usik dia. IDP. Jom, salam bro. Bro, salam bro. Bro, salam. Bro, salam. Bro, salam. Oh, mau kagak. Oh, nak salam. Guna tarik bau.
Jom. Monyet. Monyet. Bunyi macam mana tu? Oh, handsome-nya, ada telinga panjang, kuku tajam. Selesai sudah persingan kami di Melaka. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum.